Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk nokta aku point, cara nak pakai dia mudah je tuan-tuan. Ni button on dia. On, tekan sekali tekan sekali. Okay, right, dia dah on. Itu saja. And then dia akan bunyi lah. Yang ni saya pilih, jadi kat screen ni kan, ni saya pilih 2 tone. 2 tone kalau besi macam ni, ada ini bateri kan, kalau perasan. Bunyi dia macam tu. Dia besi, dia bunyi dia lain sikit. Kalau selain besi, dia ada bunyi lain sikit lah. Contoh kalau contoh kalau coin ni, dia akan bunyi macam ni lah. Right. Tapi kalau besi, dia bunyi tu. Okay, untuk off dia, tekan. Okay, jangan sampai merah tu habis. Perasan tak? Dia ada warna merah tu kan. Merah tu kalau kita tekan lama, dia akan masuk setting. So dekat setting ni kita boleh ubah dia punya tone, boleh ubah vibration, boleh ubah sensitivity. Okay. So kalau nak off dia, tekan jangan sampai yang merah. Masa nak ni ada merah ni kan. Sampai merah tu jangan habis, separuh je. Tekan, lepas. Dah, tu cara off dia. Okay, saya ulang balik Untuk on dia, tekan satu kali je. Tekan satu kali. Dia terus hidup. Untuk off dia, tekan sampai indikator merah tu separuh. Alright, tu saja. Okay, nokta aku point, pin pointer. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.